Tengok kereta cikgu dibakar. Teruk-teruk lagi ada kat rumah-rumah tu 2 kereta lagi terbakar. Siapa nak jawab sekarang? Ni, Kementerian Dalam Negeri PDRM. Tadi panas kan? Kereta Cikgu Chandra kena bakar. Sebelum ni kereta Zamri Binod pula kena baling batu. Dia macam ni dah kan? Orang India bergaduh dengan orang India ni, kita ni orang Melayu ni tak payah masuk campur lah. Sebelum ni kita dah beritahu dah, jangan provokasi. Benda ni benda sensitif, kena bijak sana. Dia nak buat juga. Dia orang yang selesaikan sendiri. Kita ni orang Melayu ni fokus. Nak raya ni, kita nak raya tak lama dah ni. Lagi satu pula kita dah masuk dah tanggal-tanggal Lailatul Qadar. Lebih baik kita buru malam Lailatul Qadar ataupun kita buat persiapan kita nak raya ataupun kita main dengan anak kita ni macam pop, lagi bagus. Lagi aman. Isu ni bagi siapa yang selesaikan? Bagi Firdaus Wong, Zamri Binod, Cikgu Chandra, Ridwanti yang selesaikan. Puluhan tahun ulama-ulama Melayu kita ni pendakwah, ustaz-ustaz Melayu kita ni berdakwah. Islam kan ribuan orang. Tak ada satu pun bangsa lain ni yang pergi bakar kereta ustaz-ustaz Melayu kita ni, tak ada. Tapi hari ni boleh berlaku macam ni. Satu ya petua yang ulama kita ajar daripada dulu sampai ke hari ni, yang kita boleh hidup aman damai. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhan ini dengan cara hikmah yang penuh bijaksana, dengan pengajaran yang baik. Bantahlah dengan cara yang baik, bukan dengan jalan provokasi.